Diberi log 53 sama dengan 0.683 dan log 57 sama dengan 1.209. Tanpa menggunakan kalkulator atau buku sifil, kira log 51 dan log 775. Okay. So, log 51 itu kosong. Kita tahu bahawa log A1 ialah kosong. Okay. So, yang log 775 dia akan sama dengan log 575 bahagi dengan log 57. So, 75 bahagi dengan 5 itu, okay, 15. Bahagi dengan 5, 3. 3, 1. So, dia akan sama dengan, okay, ini dia akan sama dengan log 5, 3 darab 5 square. Iaitu bahagi dengan log 57. Okay. So, untuk yang ini, dia akan sama dengan log 53 tambah log 5 square bahagi dengan log 57. So, sini ini ialah nilai yang diberi oleh diberi. Okay. Di sini kita tahu bahawa log 55 hidden information, log 55 itu 1. So, ini ialah 0.683 tambah 2 darab 1. So, 2 ini dia boleh pindah ke depan. Bahagi dengan 1.209. So, 2.683 bahagi 1.209. Ini takkan kita kira sendiri. Ini kena guna calculator lah. Okay. So, dia punya jawapan adalah sama dengan 2.219. Okay.